Nak SUV tapi nak gaya, nak jimat minyak, nak power, tak nak awam, inilah dia pilihan yang anda boleh consider. Toyota Crown Sport Hybrid 2.5cc engine, harga dan tahun sekian. Untuk bahagian bodi kereta, Toyota Crown seperti yang ramai tahu, dia ala-ala Ferrari Purosangue. Ramai yang cakap dia kopi kereta tu, padahal kereta ni dengan Ferrari tu keluar pada tahun dan era yang sama. Jadi macam mana nak kopi? Tapi lantak dorang lah. Kita sembang dekat unit Crown ni. Ini adalah premium unit daripada Toyota. Sebab apa? Sebab dia tak tampal pun Toyota dekat sini. Kalau boleh dia tak nak tahu kereta ni Toyota. Dia nak bagi tahu kereta ni adalah Toyota Crown. Bahagian hadapan dilengkapi dengan sensor-sensor yang sangat up to date. Dekat sini pun ada sensor. Sini 360 kamera. Dia punya lampu sangat futuristik. Bahagian rim datang dengan rim 21 inci serba hitam, 360 kamera, panoramic roof. Panoramic saja ya, cermin tak boleh buka. Bahagian body sangat-sangat cantik. Full black. Full black memang ngam. Memang ngam bang. Untuk bahagian belakang, ada nampak tak logo Toyota? Dia ada sebenarnya tapi dekat sini. Yang dia menonjolkan Crown dekat situ. Okay. Untuk bahagian bawah, bahagian belakang, boot space dia boleh kata luas juga. Seat boleh jatuhkan. Boot space dia luas. Okay. Datang dengan carpet optional Crown. Bahagian bawah dia punya repair kit. Okay. Tayar spare tak ada bang. Rim 21 inci, mana muat nak letak situ. Untuk bahagian bodi kiri, kondisi yang sangat-sangat cantik. Kalau tak minat warna hitam, incoming stock kita ada warna merah. Warna merah dalam hitam ada, warna merah dalam brown pun ada. Kalau booking sebelum kereta sampai, kita bagi special price. Untuk bahagian dalaman, full black. Datang dengan lining-lining Cooper dekat sini. Aircon dekat tengah. Dia punya door trim memang kemas unit ni. Memory seat, power seat, seat full leather, fully leather. Steering datang dengan condition yang baik. Macam yang saya bagi tahu sebelum ni, condition kereta memang kita tak pernah lagi ambil condition yang nak kena touch up bagi interior ni. Memang semuanya kita ambil yang cantik-cantik sahaja. Untuk bahagian mileage, baru 12,336. Kenapa saya kata kereta ni jimat minyak? Abang boleh tengok. Hybrid memang teknologi masa hadapan. Sebab dua-dua ada. Elektrik ada, petrol